Rupanya kalau kita berjual dengan orang Cina ni, dia lain macam sikit rupanya. Kalau kita sembang, dia tak nak by word, dia nak test. Dia nak test betul ke Kadok cakap, betul ke seperti yang Manol claim. Saya tahu you mesti tak sabar tunggu minyak EG Dolphin guys. Kacak keretanya tu, dia dah buat the best untuk kereta dia. Macam-macam dia tukar, tetapi dia tak dapat minyak yang the best. So hari ni aku nak hantar dekat dia minyak yang the best. Jom. Alright, kasih angkat semua dulu. Selalu saya yang angkat, tapi disebabkan saya buat video, so kita minta tolong dia punya pekerja tolong angkat. Tak okey angkat, lain macam tak okey. Okey guys, so kita buka, tengok, buka ni dulu. Aku nak korang tengok minyak apa yang dia beli untuk kereta yang telah dia bikin ini. Okey guys, minyak apa guys? Ini dia guys. Barulah sesuai. Legend Ester. So, owner bagi tahu dia ada masalah enjin cepat panas. Temperature cepat reading panas kan. So, kita bagi dia ni guys. 0W40 Legend Ester. Baik punya. Ester adalah grade nombor 5 dalam minyak pelincir, di mana Ester berperanan untuk mengawal temperature sesuai untuk kereta yang kau bikin memang untuk berlumba. So mereka ni memang dekat Sarawak ni, bagi mereka yang tak tahu, mereka ada aktiviti hujung minggu, mostly dekat Sejingkat. Betul lah bos? Ini kepala dia guys, dia yang ajar saya semua ni. So korang boleh dapatkan minyak macam ni daripada Manol, dan korang boleh datang ke workshop. Ini Encik Malcolm. Okay, so basically kat sini kita ada minyak apa? Kita ada klasik 10W40. Okay, setiap pembelian minyak akan dapat ini dia guys. Baju dan juga stiker dan juga keychain. Ada keychain. Okay, setiap pembelian akan dapat satu set baju, stiker dan keychain. Kita ada tadi 1040, yang ni kita ada special plus 1030. Harga lebih kurang less than RM175 harga minyak untuk 4 liter. Tapi yang kita nak cerita dekat anda, macam happy saja. Dia sebenarnya kita ada juga 1060, tapi sebab yang ni dia nak pakai sambil bawa laju dan juga kegunaan harian, so saya suggest dia pakai 1040 lah, sebab 1060 tu dia terlalu pekat. 040 is just nice lah. Korang nak tak aku review kereta ini? Kalau nak, sila tinggalkan komen. Ini memang special lah. Ini kalau siapa yang memang selalu bikin kereta dan dia rasa macam temperature dia tinggi, then dia boleh ambil minyak ni. Yang ni maksudnya dia fully sintetik. Dalam ni ada polyalpha olefin dan juga ester. Itulah kombinasi fully sintetik dia. Warna dia kekuningan kejernihan. Kalau siapa yang tak tahu, ester digunakan untuk teknologi aerospace sebenarnya. Dia grade nombor 1 tau. Grade nombor 5. Grade nombor 5 ni maksudnya apa tau? Ini yang paling premium punya additif ataupun minyak pelincir. Kereta ni kalau korang nak tahu, dia dah bikin dia punya steering dia dah tukar, dia pakai modifikasi daripada Porsche. So basically dia electric steering. Dia adalah tools dia dekat sini, dia menggunakan spare part daripada Porsche. Kalau korang nak aku review, korang komen lah dekat bawah kan. Ini kereta memang dah bikin baik punya. So basically kalau korang nak bikin kereta, boleh datang sini. Kita ada ni, nama dia Malcolm. Alright, dia adalah geng kaleng. Geng kaleng. Okay, kita dengar dia start engine guys. Kita tak nak dengar bunyi exhaust, kita nak dengar bunyi engine. Kita bagi dia lubricate dulu. Okey, so apa yang kita sedang buat sekarang ialah kita nak cuba bagi tengok berapa tinggi kepanasan enjin selepas menggunakan minyak ester ini, Legend Ester. Kalau sebelum ni minyak dia cecah dalam 106-108 darjah Celsius. So yang ni kita nak tengok macam mana perbezaan dia. So selepas ditekan-tekan,
dia pergi dekat 90. Dan kalau kita lihat dekat sini, berdasarkan maklumat yang saya faham, dia kena turun bawah daripada 2 baru VTEC kicks in lah. Ini untuk apa? Oil pressure. Oil pressure dia. So what do you think? Saya rasa okey lah. You rasa okey? Memenuhi yang you nak. Sebab temperature tak cecah pun 100. Tekan punya tekan tadi, dia tekan, lama sangat tekan. So sebelum ni dia pakai minyak, benda tu minyak yang digunakan dia dapat dalam 100 lebih. So dia mencari minyak yang betul-betul boleh buat enjin tidak panas 90 darjah Celsius. Selepas kita tekan lama dan kereta tak berjalan, dan selepas ditekan, cuba tekan. So basically bila dia naik dan bila dia lepas minyak, benda tu turun bawah daripada 2, dan memenuhi apa yang dia perlukan untuk kereta dia ini. Betul? Betul. Oh. Aku rasa happy sebab aku sembang bukan main ni guys. Sekali mereka test depan mata. Bila dia dah test depan mata, kita sebagai salesman ni, kita baca je benda tu and kita explain dekat orang. Tapi kena pula macam budak-budak praktikal ni, dia nak try betul-betul, dia nak try sendiri. So I think minyak Manol ini telah berjaya memenangi hati mereka. So kalau korang yang suka bikin kereta, korang dapatkan Legend Ester. Dia combination poly alpha olefin dengan Ester 040 untuk kereta anda. So basically untuk oil pressure ngam, untuk temperature memang ngam seperti yang kita maklumkan. Sila tunjukkan demonstrasi. Betul-betul panas panas, tapi boleh pegang lah. Maksudnya dia bukan tahap mendidih. Mendidih kan 100 darjah Celsius. So dia tidak begitu, apa orang cakap, okey lah. Okey, puas hati? Okey. Macam saya cakap lah. So maksudnya actually tak payah pakai 60, 40 pun sudah ngam. Okey lah. 40 sudah boleh. Minyak yang digunakan Legend Ester 0W40. Ester ini memang tujuan dia mengawal temperature enjin supaya tidak panas. Berapa temperature? So kalau korang tengok, temperature pun jatuh cepat. So enjin korang tak panas, kita tutup enjin, rokok pun tak habis sebatang, temperature pun jatuh cepat. Dan benda ni sebenarnya macam dia impress lah. Dia memang impress lah. Aku tak tahu sebab aku tak pernah detail macam ni. So this is proven by the customer itself. So kalau korang nak dapatkan, actually kan, korang boleh dapatkan 1040, 1030, semua ni ada ester, tetapi tidaklah seperti minyak yang ini. Yang ini memang fully synthetic PAO, poly alpha olefin yang ditambah dengan ester. Dia combination, tak tahu, tak silap saya 50-50 kot. Tapi yang lain tu mungkin ada ester, tapi tidak sebanyak ester yang itulah. So, apa yang menariknya Manol, memang setiap minyak Manol kita letak benda ni guys. Kita letak benda ni, ester. Yang ni untuk 1040, yang ni untuk 1030. 1030 ada ester. Minyak ni tak mahal. Dalam 170 lebih, less than RM180, korang boleh dapat fully sintetik. Dia boleh pergi 10,000 km minyak ni. Harga semi sintetik tapi boleh pergi 10,000 km. Sebab apa? Sebab benda ni guys. Sekarang ni masalahnya mereka ni dah terlebih ni, semua mereka nak test. So yang ni dia nak buat apa aku tak tahu. So dia kata dia nak cek minyak. Rupanya kalau kita berjual dengan orang Cina ni, dia lain macam sikit rupanya. Kalau kita sembang, dia tak nak by word, dia nak test. Dia nak test guys. Dia nak test betul ke Kadok cakap, betul ke seperti yang Manol claim. So ada mesin ni sebenarnya. Mesin untuk, dia nak test kualiti engine oil. Maksudnya bolehlah cek aku punya selepas 6,000 km. Maksudnya harga kan semi sintetik. Harga semi sintetik. So kita cek ini dulu. Selepas 6,000 km kita nak cek. Ini adalah 1040 klasik 1040 klasik. Since benda ni ada, kita test terus lah. Okay, kita tengah tunggu bacaan reading kualiti minyak ini selepas 6,000 km. Kalau ikutkan minyak yang harga semi sintetik, kalau dah 6,000 km, maksudnya minyak tu dah teruk.
Tapi saya nak bawa sampai 10,000 sebab Manol claim boleh pergi sampai 10,000. So sekarang 6,000 km, kita cek kualiti dia. Ini masih panas. So, Dia kena bawah 60. 60. Alright. Tapi tu dah 60 bawah. Ni dia akan Oh, dia naik lagi. Alright. Okay. Dia panas sangat ni. Dia still panas lah. So dia punya reading belum accurate lagi lah. So pada ketika ini reading dia 50% untuk minyak yang memang kalau on the paper bagi tahu kualiti fully synthetic. Maksudnya kalau fully synthetic minyak boleh pergi 10,000. So selepas 6,000 km reading tadi mengatakan 50%. Kita tengok bacaan yang kedua ni. %50. I think it's okay. It's okay. Memang kereta minyak ni boleh pergi lebih jauh lah, Malcolm. Sekarang kita nak try dekat sini. Minyak yang baru masuk. Kita nak tengok kualiti dia selepas kita main tadi. So kita nak tengok macam mana. 6,000 warna minyak pun masih acceptable, masih cantik. Warna masih minyak cerah. masih cerah. Masih cerah. Dr. Malcolm, guys. Basically dia baru beli pun benda ni. So dia nak try accuracy benda ni. So ini minyak baru. Okay, kita nak tengok accuracy minyak baru. Cuma sekarang ni kita nak kena pastikan the best reading adalah bila suhu dia bawah 60. Base reading adalah 90% and above. Itu kan dia punya suhu, temperature. Oh, 60. 60. Bila suhu bawah 60, that is the best. So sekarang suhu dalam 68. So belum dapat baca lagi. So kita dah test walaupun sebenarnya the best temperature 30 ke 60%. So kat sini quality seperti yang kita harapkan 90%. Dia tak akan jadi 100% sebab dah digunakan. Kita try reading yang seterusnya. Second reading. Okay. Tadi kita test dia punya Viva. Baru tukar 1 minggu. Sudah 50% no. 3 kali test. 3 kali test. Sudah 50%. Kita tak mau cakap minyak apalah. Kau tengok dia punya muka banyak senyum, guys. Dia punya muka banyak senyum. Because akhirnya mereka dapat benda yang mereka nak. Benda ni yang mereka cari. Harga yang berpatutan, minyak racing yang berpatutan, minyak enjin racing yang berpatutan untuk kereta racing mereka. Sebab sayang kereta bukan sekadar kau spend dekat buat benda ni, tapi bagaimana nak pastikan minyak dan enjin bekerjasama dalam memberikan output yang terbaik untuk kereta yang korang dah spend. Beli berapa bikin berapa? Nak dekat 200 ribu sekali. Beli dalam 60 lebih, bikin nak dekat 200. Lepas tu salah pakai minyak sebelum ini katanya. Okay, Mr. Malcolm, I see you when I see you next time. Salam.